3 orang memandu dan mahu menerbangkan 2 kapal terbang, mencapai kelajuan 300 km sejam. Dia menolak pemecut dengan paip keluri, beralih kepada pemanduan tanpa pemandu, kemudian turun dari kereta. Jangan ambil perhatian apabila tudung terbuka. Satu lompatan mudah dan anda berjaya turun dari bas. Lepas tu dia guna kuasa makan orang, masuk ke dalam kabin yang hanya memuatkan 2 orang, kemudian cepat-cepat tutup dubuh di bahagian atas kepala. Tetapi mereka baru sahaja selesai membuat persiapan. Sebuah pesawat pejuang musuh lalu. Pada masa yang sama, sejumlah besar pengejar juga telah tiba. Tetapi kedua-dua pesawat itu masih bergegar. Tiada tanda untuk berlepas. Biarawati itu segera berdoa kepada Buddha untuk diberkati. Apabila kelajuan kereta hampir dengan kelajuan cahaya, tanpa diduga, ada jurang di hadapan. Mualaf yang tidak bersalah meluru dari tebing dan mati dengan gagah berani. Pesawat itu juga mengalami kelebihan muatan yang teruk. Jatuh terus ke kaki gunung. Orang ramai yang panik mula panik. Saya fikir mesin itu akan dimusnahkan dan semua orang terbunuh. Sedikit yang anda tahu bahawa terdapat skrip di suatu tempat. Kedua-dua kapal terbang itu tiba-tiba berhenti, kembali ke ketinggian 10,000 meter. Tetapi sebelum mereka boleh menarik nafas lega, digigit pesawat pejuang musuh lagi. Pada masa yang sama, para pengejar turut meluru ke tepi tebing. Melihat pihak yang satu lagi sudah terbang jauh, hanya ketika mereka tidak berdaya, tiba-tiba tiupan angin jahat menyapu. Biarkan kedua-dua pesawat itu kembali dengan cara yang sama mereka datang. Pegawai itu sangat gembira apabila dia melihat ini. Cepat perintahkan askar untuk menubuhkan Gatling dan membidik. Saya mesti memberi pihak lain sedikit warna untuk dilihat. Bagaimanapun, penembak mesin itu ternyata menjeling. 3 pesawat secara langsung dianggap sebagai 6.